Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan. Andai patah sayap Raja Wali, bertongkat jua saya kembali. Bukan ingin mencari calon isteri, tetapi hanya ingin memahami dan mendekati maulud bicara pada pagi ini. Sebelum itu, kata orang tidak kenal maka tidak cinta, maka nama diberi tanpa dipinta, Muhammad Said Akil bin Ramli. Saya merupakan pelajar prinsip perakaunan tingkatan 5 di Sekolah Menengah Kebangsaan Semara, Batu Pahat, Johor, JEE 0020. Sudah kenal serba sedikit mengenai saya, maka kita sudah bercinta. Dalam resensi buku pada hari ini, saya akan mengupas secara terperinci mengenai sebuah buku yang telah menarik perhatian saya untuk membacanya dengan lebih mendalam, iaitu sebuah buku kumpulan kisah nyata yang berjudul Jangan Lukai Ibumu. Buku Jangan Lukai Ibumu karya Pipet Senja merupakan buku kumpulan kisah nyata yang mengisahkan pengorbanan dan kasih sayang seorang ibu terhadap anak-anaknya. Buku ini diterbitkan dalam edisi bahasa Melayu dan syarat dengan nilai-nilai kemanusiaan serta nilai keagamaan. Buku ini berharga RM20 seunit sahaja dan mengandungi sebanyak 223 muka surat. Penulis memaparkan pelbagai kisah nyata yang menyentuh perasaan pembaca, iaitu kisah seorang ibu yang sanggup berkorban jiwa, masa, tenaga dan perasaan demi anak-anaknya. Buku ini juga mengisahkan seorang anak yang bersikap derhaka kepada ibunya dan hanya menyedarinya selepas ibunya terluka dan sudah tiada lagi di sisinya. Kisah-kisah ini dinyatakan dalam gaya bentuk bahasa yang mudah difahami, tetapi mampu memberi kesan yang sangat besar kepada pembaca. Antara pengajaran utama yang boleh kita dapat di buku ini ialah kita harus menghormati dan berbuat baik kepada ibu. Selain itu, buku ini mengajarkan kita agar tidak derhaka kepada ibu, kerana doa seorang ibu itu adalah sangat penting dalam kehidupan kita. Di dalam buku ini terdapat satu hadis yang diriwayatkan, iaitu seorang lelaki menemui Rasulullah dan bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah yang harus aku berbuat baik dan mendampinginya?" Rasulullah bersabda, "Ibumu." Lelaki itu bertanya sekali lagi dan Rasulullah bersabda, "Ibumu." Dan lelaki itu bertanya sekali lagi dan Rasulullah bersabda, "Ibumu." Dan lelaki itu bertanya sekali lagi dan Rasulullah bersabda, "Ayahmu." Di dalam hadis ini kita sudah tahu bahawa pentingnya seorang ibu dalam kehidupan kita. Tiada ibu maka tiadalah kita, dan hilang ibu, hilanglah dunia kita, hilang arah tujuan kita. Natijahnya, buku ini sangat sesuai untuk dibaca oleh seluruh lapisan masyarakat, tidak kira tua, muda maupun dewasa, khususnya kepada para pelajar. Kerana setelah para pembaca membaca buku ini, mereka akan lebih berbakti kepada ibu mereka sebelum ibu mereka meninggalkan kita di hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.